Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Maya dan ini adalah berita menarik yang berlaku dalam dan luar negara sepanjang minggu lalu. Berita menarik minggu ini dimulakan dengan penemuan unik di Gunung Jerai Kedah. Saintis dari Universiti Malaysia Terengganu dan University of Singapore telah menemui spesies ketam baru yang dinamakan sebagai Geosacerma bunian. Nama ini diambil kerana namanya yang unik dan juga ia dikatakan memang susah nak jumpa, seolah-olah gaib seumpama orang bunian dalam mitos cerita tempatan. Lebih mengejutkan apabila ia juga dikaitkan dengan ketam Pontianak dan saintis mengesyaki bahawa ia duduk di atas pokok. Ini adalah satu fenomena yang berbeza dengan apa yang ada dalam dunia ketam. Penemuan ini bukanlah penemuan yang biasa. Di sini menunjukkan yang mana alam sekitar kita masih menyimpan banyak lagi perkara menarik yang belum kita ketahui. Daripada dunia alam semula jadi, kita beralih ke Malaysia Auto Show 2025 yang sedang berlangsung di MICE. Tahun ini, Proton memperkenalkan eMAS 5 yang merupakan EV kedua mereka. Rekaan eMAS 5 ini adalah berasaskan daripada Geely Xiaomi Xinchuan yang merupakan sebuah hatchback elektrik di China yang menawarkan jarak sehingga 410 km dan juga pengecasan antara 30 hingga 80% dalam masa 21 minit. Tanda harga untuk pasaran Malaysia bagaimanapun masih misteri. Tak dilupakan juga Pro 2 membuat kejutan di acara yang sama apabila memperlihatkan rupa awal untuk EV pertama mereka. Walaupun mereka hanya memperlihatkan separuh sahaja, tetapi di sini memberi kita gambaran tentang bagaimana produk akhir akan dirajakan kelak. Lebih menariknya di sini apabila mereka turut memberi pengunjung peluang untuk mencuba simulasi pemanduan yang ditawarkan bagaimana EV ini berfungsi. Menurut Pro 2, mereka merancang untuk melancarkan EV ini pada penghujung tahun ini dengan harga jualan bawah RM80,000 dan juga sasaran 500 unit sebulan. Okey, kita beralih ke arena perkembangan digital. Pejabat Mufti Wilayah menegaskan mana-mana pengguna yang membuat ulasan palsu ataupun penilaian tanpa menggunakan barang mereka adalah satu penipuan. Sebagai contoh, pengguna akan diberikan Shopee Coins apabila membuat ulasan ataupun penilaian. Jika ulasan dan penilaian itu adalah palsu, maka Shopee Coin itu turut jatuh sebagai haram. Justru itu, pengguna dinasihatkan untuk sentiasa bersikap jujur kerana apabila penipuan ini berlaku, dia bukan sahaja merosakkan kepercayaan pembeli lain tetapi juga merugikan mereka yang benar-benar mahukan sebuah produk berkualiti. Dalam dunia teknologi, Malaysia nampaknya semakin serius dalam teknologi AI dan juga aset digital. Baru-baru ini, kerajaan bersetuju untuk menubuhkan Majlis Penasihat Aset Digital dan AI yang akan diketahui oleh pakar dalam dan luar negara serta pemain industri. Tujuan utama penubuhan majlis ini bukan saja menjadikan Malaysia sebagai pengguna teknologi tetapi juga mampu membangunkan inovasi dalam aset digital dan AI. Sekiranya majlis ini berjaya, dia akan memberikan impak yang besar bukan sahaja kepada industri tempatan tetapi juga pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara secara menyeluruh. Kita ke peringkat global pula yang mana Presiden Trump membuat keputusan mengejut tentang sekatan chip AI. Trump mengumumkan bahawa sekatan chip AI yang diperkenalkan oleh Biden sebelum ini akan dibatalkan pada 15 Mei 2025. Sebelum ini, Malaysia diletakkan pada tahap kedua yang bermakna kuasa pemproses chip yang boleh dibeli oleh Malaysia adalah terhad. Tetapi dengan perubahan ini, pasaran mungkin akan menjadi lebih fleksibel selepas ini. Pentadbiran Trump terus memilih untuk menggantikannya dengan sistem yang lebih mudah yang dikatakan akan bantu Amerika mengelakkan penguasaan mereka dalam AI. Sekatan ini sebenarnya bertujuan untuk mengawal akses teknologi AI supaya negara lain, terutamanya pesaing, tidak dapat mengancam dominasi Amerika dalam AI. Akibatnya, negara-negara seperti UAE, Arab Saudi yang bercita-cita untuk menjadi pusat AI dunia diletakkan pada tahap kedua. Akhir sekali, cerita TikTok di Amerika Syarikat nampaknya masih belum berakhir. Trump menyatakan bahawa tempoh ByteDance untuk menjual TikTok kepada Amerika Syarikat mungkin dilanjutkan lagi jika tiada perjanjian sebelum 19 Jun 2025. Sebelum ini, TikTok sepatutnya telah diharamkan di Amerika Syarikat sejak Januari 2025 tetapi dilanjutkan pada April, kemudian ditunda pula sehingga Jun 2025. Beberapa syarikat turut menunjukkan minat untuk membeli TikTok tetapi sehingga hari ini ByteDance masih belum memberi komen tentang berita ini. Baiklah, sekian daripada saya Maya untuk berita mingguan kali ini. Kita berjumpa dalam video yang seterusnya. Bye!